Hari ni memang Fatih teringin gila nak minum air coklat. Tapi nak minum air coklat yang sangat-sangat banyak khasiat dia. Fatih beli 2 tau. Fatih beli air minuman coklat Sawana Koko. Bagus tau kalau korang nak minum, sebabnya umur 6 bulan pun dah boleh minum sampailah ke dewasa. Dalam Sawana Koko ni dia ada gula nano, dia ada madu, dia ada kurma, dia ada barley. Lepas tu dia ada koko alkali Afrika. Memang kaya dengan khasiat tau. So jom Fatih nak bancuh dulu, kita nak minum. Untuk minuman Sawana Koko ni, yang ni Fatih ambil yang 900 gram punya. Cara bancuhan ni korang boleh tengok je dekat dia punya packaging. Senang je nak buat. Korang mesti risaukan sebabnya koko ni membuatkan korang dia tak akan menyebabkan sembelit tau, dan bagus untuk sistem pengharaman korang. Ni Fatih nak bancuh dulu. Korang tengok ni coklat dia. Bau coklat dia memang sedap weh. Bancuh dulu kat dalam jug. Kita nak buat untuk breakfast kali, senang. Semua minum coklat kan. Yang paling best ni Sawana Koko ni, korang boleh bancuh dia dengan air sejuk ataupun air panas sebab dia mudah larut. Tuang air. Tu kita kacau dia. Korang tengok dia sangat-sangat mudah larut. Nampak tak? Senang je nak kacau dia. Kalau nak tambah ais boleh, nak minum panas-panas ataupun sejuk-sejuk tanpa ais pun boleh. Sebab dia nak bancuh dia minum sejuk-sejuk, boleh tuang ais kat dalam ni. Korang nampak kan colour coklat dia cantik kan? Sebab apa? Sebab koko yang terbaik digunakan dekat dalam Sawana Koko ni. Siapa yang minum Sawana Koko ni, dia boleh menguatkan IQ minda tau. Minum dulu air Sawana Koko ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Rasa coklat dia memang sedap gila korang. Sawana Koko ni dia bagus sebab dalam ni dia banyak sangat nutrisi. Lepas tu dia boleh mengenyangkan korang tau. Breakfast kalau minum Sawana Koko ni pun dah cukup dah. Sedapnya. Untuk Sawana Koko ni selalu orang buat minuman je kan. Tapi kalau korang nak makan macam tu je pun boleh tau. Special kan Sawana Koko ni. Manis dia ngam-ngam je, tak terlalu manis, and dia tak muak tau. Yang tu yang paling best sekali pasal Sawana Koko. Dia pun nak try juga minum Sawana Koko ni sebelum nak pergi kerja. Bolehlah buat breakfast ke, minum-minum petang. Yang paling bestnya siapa ibu mengandung yang nak membanyakkan susu ibu, boleh minum Sawana Koko ni juga tau. Dia bagus untuk milk booster. Sedap tak? Sedap? Sedap gila. Yang mana nak dapatkan Sawana Koko ni, boleh try beli sekarang. Memang sedap. Rasa dia memang rasa koko yang sebenar. So jangan lupa dapatkan Sawana Koko. Bye.